doktor tak cakap saya ada kerja manis. Satu kali pas saya nak pergi haji, tahun ni betul nak pergi haji. Bila saya nak pergi haji, doktor buatkan saya punya HbA1c. Dia kata, sister dah kena, dah kerja manis tau. Saya semuanya dah pencen baru saya kena. Saya pencen 2017, 18 pun tak ada lagi. Saya baru-baru je kena ni baru. Itulah sekali saya kena lah. Maksud saya memang sikit kepala semua kan. Tu saya kena sekali. Saya kena macam sesemut kan. Tu. Tapi saya makan metformin tu, mungkin tak kasih lah dengan saya metformin tu, sebab saya rasa macam tak ada apa-apa perbezaan lah kan. Saya tak makan metformin pun. Saya cuba je makan Betarin. Saya nak tengok kesan Betarin ni kan. Betarin okey lah. So, saya makan Betarin ni. Saya rasa kaki saya pun dah kurang kebas. Betarin saya baru je makan, baru 4 botol makan. Saya makan kira okey. Alhamdulillah lah kan. Saya kata. Sebab saya makan pagi sekali, malam sekali. Tidak dulu kan saya mengantuk. Saya letih kan. Macam tu lah. Tapi ni kurang lah. Yang last sekali okey. Dah turun sikit dalam 0.5. Tak ada tinggi sangat. Gula saya 6 sampai 9 tu je. Tapi yang baru ni saya pergi tu hari 7. Sebab saya pun kalau boleh saya tak nak makan ubat terlalu banyak. Kawan-kawan saya makan sampai 12 biji, sampai 8 biji. Saya kata, kalau boleh cik kan, saya memang tak nak. Lebih pada tu. Tak boleh tak nak lah kata. Betarin dalam TikTok lah. Saya memang rajin kalau apa-apa pun rajin tengok kat TikTok. Semua saya ambil daripada situ. Jadi kat situ dia ada review dia kan. Review dia kan ramai kan. Jadi saya tengok tu, mungkin betul lah sebab saya kata orang review ramai kata kan. Kadang-kadang kat Facebook saya tengok, kat Facebook tu saya tengok sama je dengan tu. Bila kita buka Facebook, kita buka dengan TikTok, sama je dia punya ni. Sama lah. Itulah. Baguslah kan kalau macam kata yang dah makan ubat terlampau lama tu, makan ubat tu tapi tak ada apa-apa kesan. Tak apalah, kita cubalah yang baru kan. Kita cubalah. Betarin ni bukannya baru pun kan. Tu kan kawan tu cakap, dia kata yelah, dia selalu tanya sebab saya kan hospital. Tanyalah dah apa elok akak nak makan Betarin ni dah 2 botol yang habis. Saya kata saya rasa saya yang ketara sangat. Saya rasa saya punya ni lah semut ni macam kan dia kurang sikit. Jadi saya bila berjalan pun saya tak adalah rasa macam tak selesa lah kan. Macam tu lah. Jadi kawan saya kata, dia kata Betarin ni kata. Betarin dia. Aku dah dengar dia kata. Tapi dalam TikTok lah, kalau nak order je lah kata. Tapi buat saya hospital tu memang saya tak habis. Memang saya ambil, saya pergi ambil je. Kurangkan lah. Saya kurangkan lah.